Kami dari kumpulan Budak Ranger akan menerangkan inovasi kami dalam topik bunda nombor. Ahli kumpulan saya ialah diri sendiri Nilanshi, Iftitah, Haziah dan Sarah. Pengenalan. Bunda nombor bermaksud membulatkan sesuatu nombor kepada nilai terdekat supaya lebih mudah difahami atau digunakan. Bunda nombor. Konsep 1. Miskin dan kaya. Sifar 1, 2, 3, 4 ialah miskin kerana bakulnya kosong. 5, 6, 7, 8, 9 ialah kaya kerana bakulnya penuh. Contohnya 3,242. Ratus terdekat ya, maksudnya kita harus gaskan rumah ratus iaitu 2. Selepas itu kita harus melihat ke rumah 4. Kalau rumah 4 miskin, kita harus menukarkan kepada sifar. So jawapannya 3,200. Bundar nombor. Konsep kedua, jiran kurang, jiran lebih. Contoh pertama, 2,316. Pertama, kita perlu melihat nombor yang dibundarkan. Kedua, kita perlu menggariskan nombor yang dibundarkan. Ketiga, kita perlu melihat nombor di sebelah kanannya. Jika nombor di sebelah kanan kurang dari 5, kita perlu mengekalkan nombor tersebut dan nombor di belakangnya ditukarkan menjadi sifar. Jawapannya ialah 2,000. Contoh kedua, 8,975. Kita perlu menggariskan nombor yang dibundarkan. Seterusnya, kita perlu melihat nombor di sebelah kanannya. Sekiranya nombor di sebelah kanan melebihi 5 atau sama, kita perlu menambah 1 pada nombor yang dibundarkan. Dan nombor di belakangnya ditukarkan menjadi sifar. Jawapannya ialah 9,000. Hai, saya Sarah. Saya akan terangkan cara bermain kuis interaktif kami. Ia mengandungi 5 soalan yang merangkumi 2 jenis jawapan iaitu aneka pilihan dan soalan betul atau salah. Ini adalah contoh soalan yang diberi. Jika anda salah, sila tekan butang rumah untuk kembali ke soalan yang asal. Dan sekiranya anda sudah selesai menjawab, sila tekan butang rumah untuk tamat. Fakta wow. Keunikan inovasi ini terletak pada mekanisme visualisasi dinamik yang membolehkan pelajar menguasai hukum pembundaran secara sistematik. Disokong oleh penilaian yang mencabar tahap kognitif pelajar mengikut tahap penguasaan individu. Potensi komersial. Produk ini merupakan pakej pengukuhan asas numerasi yang fleksibel untuk pasaran prasekolah dan sekolah rendah. Dengan model lesen digital dan kit fizikal mampu milik, ia menjadi aset bernilai sebagai bahan bantu mengajar. Premium di platform pendidikan digital maupun jualan terus kepada ibu bapa. Mendukung wawasan negara. Transmega Pendidikan. Bidang keutamaan Bitara, Digital dan ICT. Kluster Penyelidikan. Pendidikan dan Masyarakat Madani Celik Ilmu. Matlamat Pembangunan Mampan SDG 4 Pendidikan Berkualiti. 17 Big Broad. Bidang Tujuan Ekonomi. Industri HGHV berasaskan teknologi dan digital. Rangka kerja 10-10 Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi Malaysia. Pemacu Sosio-Ekonomi Pendidikan. Komponen ESG Sosial. Sekian, terima kasih dari Bunda Ranger.